Komen dari Zuan, tempat bunian ke ni? Okey, ini masih lagi berkaitan dengan posting kampung yang banyak mengkuang hari tu, dan tempat ini bersebelahan je dengan tempat bunian yang saya pernah tunjuk dulu. Baik tu sempang ke Lubuk Mengkuang. Ini pula jalan masuk ke Kampung Bunian, 30 meter je dari sempang ke Lubuk Mengkuang tadi. Sebenarnya kampungnya orang tak panggil Kampung Bunian. Orang panggil kampung tinggal. Kampung tinggal, maksudnya kampung yang telah ditinggalkan. Tapi memang menurut kepercayaannya, menurut orang yang lama-lama di sini, memanglah kampung ni ada dulunya memang ada bunian lah, makhluk Allah juga bunian. Kawasan dia lah ni. Jadi memang kalau orang yang pernah tinggal di sini memang pernah terserempak lah. Terserempak, dan kadang-kadang ceritanya pernah terbau masakan dan sebagainya di kawasan ni. Kawasan lah. Ada cerita tu seorang penduduk sini, dia menawai getah. Tiba-tiba dia ada seorang tu. Orang tu dia tak kenal, tapi datang secara mengejut, minta nak pinjam api. Lighter tu. Minta pinjam lighter. Dia bagilah lighter. Lepas bagi lighter tu, dia berpaling sekejap. Kemudian dia tengok semula dah tak ada dah. Maknanya dia raib. Yang dia fikir, mustahil lah manusia kalau boleh hilang dalam masa sekelip mata macam tu.